Baik. Berdasarkan kepada hakikat Allah, tadi apa yang berlaku? Betul tak? Sekarang kita balik kepada landasan pertama pula. Berdasarkan kepada hakikat Allah dan ketuhanannya, kronologi kes dan tujuan tuntutan Gereja Kristian Katolik, kajian ini perlu meneliti perkara-perkara berikut. Jadi melihat kepada itu, kita perlu tengok isu-isu berikut. Pertama, pengertian kalimah Allah. Ia penting sebagai local standing ataupun local standard. Untuk stand lah. Local standing ni macam stand lah, kita kata teguh pagar lah, untuk menilai ketiga-tiga aliran pandangan di atas. Jadi pada saya, kita nak nilai ketiga-tiga aliran pandangan tadi, kita kena ada satu stand kita, iaitu apa dia? Pengertian kalimah Allah. Yang kedua, kita kena tengok juga hujah golongan menentang. Ia perlu untuk melihat aspek pendalilan ataupun wajh al-istidlal yang diguna pada nas-nas berkenaan. Yang ketiga, hujah golongan bersetuju, sama ada bersyarat atau tidak. Ini adalah sebahagian paling penting untuk diberi perhatian dan sebagai asas perbandingan dengan golongan menentang di atas. Ini paling penting untuk kita nilai. Boleh ya, tuan-tuan sekalian? Ini paling penting. Jadi setelah itu, suatu kesimpulan dan cadangan akan dikemukakan. Baik, baru kita masuk inti kajian. Apa dia? Kalimah Allah. Jadi hari ini lama. Dah, dia memanglah kajian ilmiah. Memang gitu cara dia. Dia tak boleh tulis sembarangan. Dia kena ikut step-step dia. Sebab dari sudut leksikal, kata nama Allah merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dan paling lengkap maksudnya, sebagai suatu deskripsi penjelasan tentang zat, perbuatan dan sifatnya. Ia tidak pernah dipakai hingga kini sebagai nama kepada selain Allah, Maha Suci Allah. Antara definisi yang pernah dibuat oleh para ulama tentang Allah ialah nama kepada Tuhan yang wujud yang sebenar-benarnya. Ni hakikat Allah yang mencakupi semua sifat ketuhanan uluhiyah. Yang ni, ketuhanan ni uluhiyah, yang diberikan dengan didetailkan, dijelaskan dengan segala ciri ketuhanan, iaitu rububiyah, yang berdiri sendiri, iaitu wahdaniyah, dalam kewujudannya yang hakiki, di mana tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Suci. Ini takrif Allah di antara yang telah diberi oleh para ulama tentang Allah. Yang kedua, itu zat dia. Yang kedua, Allah itu apa? Yang berhak disembah. Itu definisi lagi. Kemudian Allah itu Tuhan yang sabit kewujudannya, yang tidak pernah tiada dan akan sentiasa ada. Tak pernah tiada dan akan sentiasa ada. Itu Tuhan. Jadi kita nak terjemah lagu mana, kita reti lah tu. Itulah bahasa yang kita mampu guna. Jadi Allah ialah Tuhan yang sabit kewujudannya, yang tidak pernah tiada dan akan sentiasa ada. Jadi tak boleh fikir atau sefikir, sebab dia Tuhan. Kalau kita fikir, kita tak faham. Dan memang tu guru kita dulu dia kata, kalau kamu nak belajar Allah, nak kenal Allah ni, kamu kena cuba bayangkan sampai tahap kamu tak faham tu, kamu kenal lah Allah. Kalau selagi kamu boleh bayangkan konsep-konsepnya, itu bukan Allah. Itu masih dalam taklukan akal kamu. Maka apa-apa yang boleh difahami oleh akal, itu bukan Allah, itu makhluk. Kerana akal itu makhluk. Mengikut firman Allah, Tuhan ini tak boleh difahami oleh akal. Itu konsep dia. Itu yang kita belajar.
Lalu ringkasnya, kata nama Allah adalah nama yang induk bagi nama-nama yang lain untuk Allah, seperti yang disebut dalam firman-Nya, walillahil asma'il husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dengar baik ayat ni dah. Ni ayat pokok ini. Ayat yang Allah Ta'ala beritahu sikap kita dan diri dia dan sikap kita. Pertama Allah Ta'ala kata walillahil asma'ul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Bermakna Allah ni bukan sekadar nama. Allah ni zat dah. Sebab tu dia kata bagi Allah ada nama-nama. Baik. Fad'uuhu, maka kamu berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama itu. Dan dengar sini, ni ayat penting ni. Ni, dengar penting ni. Ayat kita nak mewah sebentar sini. Dia kata apa? Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan. Wazaru, tinggalkan, jangan pakai, jangan ikut, jangan dengar. Tu mana tinggalkan, jangan ambil pandangan orang-orang allazina, orang-orang yang yulhiduna. Yulhiduna ni maknanya menyimpang. Dia terjemah apa situ? Berpaling, menyeleweng. Fi asma'ihi, pada namanya. Jadi kita takut kita duk kata pandangan Islam, padahal kita menyeleweng. Kita takut tu. Kita duk berasa ini pandangan Islam, bukan pandangan Islam, pandangan kita yang tak cukup. Lalu Tuhan kata tinggalkan orang-orang yang menyeleweng dalam masalah namanya. Tuhan sebut nama dah. Tuhan tahu dah akhir zaman ni akan lahir manusia yang tak faham tentang nama dia. Ya Allah, kaya semua mak Allah. Yes. Semua masalah ada, kita kena cari. Boleh tuan-tuan? Ini, jadi coba dengar. Tinggalkan orang-orang. Jangan ikut dia maksudnya, jangan ikut orang-orang yang menyalahkan makna dia. Kalau kita buka dalam tafsir, di antara menyalahkan makna nama Allah ni ialah bila kita letak apa-apa saja yang tak sesuai dengan Allah, itu dia kira menyeleweng. Jadi, betulkah Islam, saya nak tanya, betulkah Islam membenarkan orang bukan Islam menyalahguna nama Allah? Betul ke tak betul? Kalau kita kira logik, Islam dihantar untuk betul supaya guna nama Allah. Bukan Islam itu membenarkan. Kalau benarkan pun zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad mari. Nabi Muhammad mari ni nak betul. Ni ayat dia. Itu yang saya tak berapa nak boleh terima pandangan puak-puak yang bersetuju. Saya tak boleh nak terima. Sebab jiwa saya rasa puak-puak orang setuju ni tak faham Quran mana sebenarnya. Tapi kalau saya kata gitu belah. Tapi nanti saya akan jelaskan di mana dia tak faham. Saya akan jelaskan. Jangan berasa hatilah kalau saya kata gitu. Hari tu cikgu kita takut tubik ayat tu. Malu. Jadi tuan-tuan, kita tak nak. Sekarang kita takut kita masuk dalam ayat ni. Dan kita nampak cara guna ayat tu bukan kata betul, tapi tak berapa betul. Nanti kita cerita. Sayujzauna. Ingat kenapa kita perlu berhati-hati? Sayujzauna.